Okey, sebelum ni kita pernah share kan masalah Honda Civic 1.5 Turbo ni steel bag putus. Kali ni masalah dia benda kecil. So korang nak tahu masalah apa? Tengok video ni sampai habis. Hey guys, Assalamualaikum. Belakang aku ni Honda Civic 1.5 Turbo CVT. Tapi macam aku cakap, dia bukan masalah steel bag. Steel bag dia pun sebenarnya tak tahan. Dia memang boleh tahan, tapi dia tetap akan putus. Tapi kali ni kita nak share pasal benda lain lah, masalah. So customer ni datang, dia cakap masalah dia gear dia jam. So bila gearbox dah panas, bila engine dah panas, okay, bila dia berhenti sempat, dia nak start balik, gear dia jam. Lepas tu gearbox dia tak jalan. So apa masalah dia? Benda ni bukan steel bag. So customer call kita recommend datang towing. Apa yang kita buat first, kita scan dulu. Bila dah scan, keluar forkot P0962. Ini menunjukkan solenoid valve body korang dah bermasalah bagi model Honda lah. So kat depan korang ni, ini adalah valve body bagi model Honda ni. Lepas kita dapat detect solenoid di bahagian sini dah rosak. Maksudnya bila minyak gearbox korang panas, benda ni tak dapat detect dengan betul. Orang kata dia dah kong lah, dah out lah. Tak ada cara lain, korang kena tukar baru. So macam model ni, kita tukar satu set valve body lah. So valve body kereta korang ni berada di dalam oisan gearbox. Ni valve body, ni filter gearbox. Kalau korang nak tukar filter, sinilah kena tukar. So kat sini masalah. Nasib baik bukan di dalam gearbox, di valve body saja. So bila masalah macam ni, tak perlu turun gearbox. So lepas kita replace solenoid ni, kita replace sekali valve body dia, alhamdulillah settle masalah tersebut. So lepas ni, kalau korang ada masalah tentang gearbox, korang jangan risau. Korang datang dulu, scan dulu problem dia apa. Kalau korang bertuah, mungkin hanya solenoid saja yang problem. So korang tak perlu keluar sampai beribu-ribu. Ada masalah, datang dulu, scan dulu, dan kita pastikan apa masalah dia sebenarnya. Okey? Stay tune.